Cepat, lekas. Kita semua masuk kawasan Megak Hitam. Mari. Ingat, jangan gunakan kesaktian kita. Kalau jumpa Megat dan kawan-kawannya lagi, pura-pura lawan saja. Kau nak suruh mereka bunuh kita? Mereka takkan boleh bunuh kita. Sebab mereka tahu yang aku larikan harta istana. Oh, patutlah mereka kejar kita. Dia nak bunuh kita. Mari. Kita ke sana. Aku boleh bunuh kau kalau kau mau. Tapi aku masih berkehendakkan sesuatu darimu. Kepung mereka! Kali ini jangan masih mereka lari. Jangan. Biar mereka tangkap kita. Rampas senjata mereka dan bawa mereka ke gua. Dibang, periksa badan mereka. Ha, ini dia. Oh, patutlah kau tak mau melawan. Rupanya betul kau yang mencuri. Darah keluar mereka. Tak ada orang yang berani menentang aku. Jangan kau pula cuba nak melawan. Hei, di mana yang lain-lain kau sembunyikan? Hah? Aku dengar kau banyak ambil dari sana. Cakap! Aku boleh bagi tahu, tetapi ada syaratnya. Pertama, barang-barang itu kita mesti bagi dua. Kedua, aku dengan Kancil tak dapat balik lagi ke istana Beringin Rendang. Kau mesti terima kami tinggal di sini. Boleh. Tempat yang istimewa aku bagi kepada kamu. Megat, ini orang bahaya. Lebih baik bunuh saja. Kalau kami dibunuh, siapa yang akan menunjukkan harta kekayaan negeri yang aku simpan tu? Dibang, dalam kumpulan ini, aku yang menjadi ketua. Kataku kata pemutus. Ya? Kalau begitu, keluarkan darah-darah untuk melayan tamu kita istimewa hari ini. Tapi jangan lupa, bawa minuman sekali. Baiklah, Megat. Silakan. Ku sudah merata-rata kampung dan dusun kita pergi meminta bantuan. Tapi tak seorang pun yang setuju.
Jadi, bagaimana akal kita sekarang, Ku? Entahlah, Kudin. Nampaknya orang-orang kampung tak faham tujuan kita nak menolong mereka. Dalam pandangan hamba, mereka tu takut. Seolah-olah ada sesuatu ancaman dari Megat Hitam. Boleh jadi juga. Tidurlah dulu, Kudin. Besok boleh kita fikirkan pula. Kancil, aku tahu kau marah pada aku. Tapi aku terpaksa merahsiakan buat sementara. Sebab ini adalah perintah yang kuterima. Bohong. Aku tak percaya. Sebagai bukti tadi, permata-permata itu ada di badan kau. Apa, mencuri itukah yang diperintahkan pada kau? Dengarlah dulu. Biarlah aku buka rahsia ini supaya puas hati kau. Tapi jangan bagi tahu orang lain. Aku membawa sedikit permata itu untuk menarik hati Megat supaya dia percaya kepada aku. Nah, sekarang dia sudah percaya kepada aku, kan? Lepas itu baru kita musnahkan kumpulannya. Begitulah kehendak Tengku Permaisuri. Oh, begitu. Mengapa kau tak bilang dari mula? Aku takut rahsia ini kau tak boleh simpan. Kalau diketahui orang, musnahlah segala rancangan aku dengan Permaisuri. Sekarang baru aku tahu. Sekarang, mari kita turun ke bawah. Lihat-lihat dalam gua ini. Siapa? Akulah. Oh, Kancil, Murai. Kau berdua ni ke mana? Dekat dalam tu panas sangat. Aku nak keluar ambil angin sekejap. Kalau kau nak sejuk, kau ikut lorong ni ke atas. Tempatnya gelap sedikit. Baik-baik, Aku pergi sekejap, Kancil, kau nak pergi? Tak maulah, aku nak berbual dengan dia ni. Aku pergi, Hei. Murai, bukan yang itu. Yang lagi satu tu. Oh, iya ke? Baik. Ini banyak sangat lorong ni buat apa? Menuju ke mana? Yang itu tempat simpan harta rampasan. Dan yang sebelah sini tempat simpan makanan. Oh, patutlah banyak sangat lorong. Baru kau tahu. Kalau tak biasa ni boleh sesat Ya. Tapi seronok. Sukalah campur-campur gini. Lekas betul kau patah balik, Murai? Di atas bukan main sejuk. Sampai naik tak sedap badan. Kancil, mari kita masuk. Kancil, lorong sebelah atas tu tadi boleh tembus keluar. Bagus, kalau apa-apa kita boleh lari. Kancil, mari kita ke sana. Kau belum tidur lagi, Melur? Belum, Bunda. Anak anda tak sangka perbuatan Murai dan Kancil. Tadi di tempat minuman, anak anda dipermain-mainkan. Engkau sebenarnya Patih. Sudah, pergi sana, Iblis. Jangan kau nak berpura-pura. Dengarlah sini. Aku tak sangka kau manusia yang pepat di luar lonceng di dalam. Binatang kau ini kan kau nak buat baik dengan aku. Kau sudah gila, Kalau aku jadi ketua di sini, orang macam kau ni aku bunuh. Faham tak? Kenapa, Murai? Apa tak terjadi? Aku lalu di sini, perempuan tua ni dia maki aku. Kau masih nak simpan dia lagi? Sabar dulu. Ada masanya nanti. Lebih baik kau pergi tidur dulu. Mari.
mana kita lagi? Cuba kita menuju ke arah sana, Kong. Mari. Perbuatan Megat Hitam, kita tidak boleh diam begitu saja. Kita harus menentang dengan apa senjata yang ada pada kita untuk menghancurkan kekejaman Megat Hitam itu. Saudara, tak guna saudara meminta tolong untuk menentang Megat Hitam kerana kami semua takut dengan kekuasaannya. Kudin, kalau kita tak dapat juga orang-orang yang nak membantu kita untuk bertentang dengan Megat Hitam, aku terpaksa pergi juga ke tempat mereka. Kerana aku khawatir keselamatan Melodi Awan. Jangan terburu nafsu, Gu. Sabarlah, Gu. Kita mesti cari bantuan. Kalau tidak, takkan terlawan kita berdua saja dengan lalan umpak tu. Cuba kita hala ke barat pula. Untung-untung ada makhluk yang nak nolong kita. Baik. Tapi ini kali penghabisan. Kalau tak ada juga, aku terpaksa pergi sendiri. Hidup atau mati, terserahlah. Oh, kau mau lari ya? Mau lari ya? Mana barang-barang perniagaan yang kau bawa? Hamba jual semua. Tak ada lagi. Cakap. Yang tinggal hanya kain saja. Boleh. Apa pun kau ada dalam baju kau? Tak ada.